Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini aku nak tunjuk ke hampa macam mana lebih-lebih polis ni membahaskan tentang hukum sesuatu amalan. Jadi ada perbezaan di antara asatizah aswaja dan juga lebih-lebih polis ni. Perangai lebih-lebih polis ni perkara yang khilaf, mereka akan pilih salah satu pandangan, pendapat, dan mereka akan condemn pendapat yang mereka tidak pilih. Itulah perangai lebih-lebih polis. Dan jawapan daripada asatizah aswaja lebih harmoni dan lebih matang berbanding dengan jawapan yang diberikan oleh lebih-lebih polis. Salah satu contohnya ialah Maknin ataupun Ustaz Adnin. Jom kita tengok. Khutbah kemarin sebagai contoh. Berapa ramai